Bayangkan, berada di sebuah planet lautan luar jauh dari sistem suria dengan ombak besar. Tiba-tiba, anda menemui bentuk hidupan lain seakan-akan plankton di bumi. Ya, berbilion plankton menghuni eksoplanet lain ratusan cahaya dari kita. Pada 16 April 2025, satu penemuan yang menggemparkan komuniti saintifik telah diumumkan oleh sekumpulan saintis antarabangsa yang diketuai oleh Profesor Niku Madhusudan dari Universiti Cambridge. Mereka mengesahkan pengesanan dua molekul penting, dimetil sulfida DMS dan dimetil disulfida DMDS dalam atmosfera planet K2-18b. Penemuan tergempar ini dilakukan menggunakan teleskop angkasa James Webb dan merupakan satu petunjuk yang sangat signifikan terhadap kemungkinan kewujudan aktiviti biologi di luar sistem suria. Astrolab membawa anda hidupan laut dunia lain. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, molekul-molekul DMS atau DDMS yang di bumi hanya dihasilkan oleh organisma hidup seperti fitoplankton memberikan harapan besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Komuniti saintifik tetap berwaspada dengan menyeru agar penemuan ini diperkuatkan dengan bukti tambahan, memandangkan tahap keyakinan statistik hanya berada pada paras 3 sigma atau 0.3% kemungkinan ralat, sedangkan tahap pengesahan muktamad dalam bidang fizik memerlukan 5 sigma, yakni 0.00006% kemungkinan ralat. Planet K2-18b adalah sebuah planet luar suria sub-Neptune yang mengorbit bintang kerdil merah K2-18 dalam buruj Leo pada jarak 124 tahun cahaya dari bumi. Dengan kata lain, anda akan tiba di sini menggunakan probe angkasa New Horizon dalam masa 2.3 juta tahun. Berdasarkan data, planet ini mempunyai jisim sekitar 8.6 kali ganda jisim bumi dengan jejari dianggarkan antara 2.6 hingga 2.7 kali jejari bumi. Ketupatannya direkodkan sebanyak 2.67 gram per sentimeter padu, mencadangkan struktur dalaman yang terdiri daripada teras berbatu, lapisan air dan atmosfera yang kaya dengan hidrogen dengan suhu setara sekitar -8 hingga -3 darjah Celsius. K2-18b berada dalam zon boleh didiami bintangnya, menjadikannya calon utama dalam pencarian kehidupan luar bumi. Planet ini turut dikategorikan sebagai Hycean World, iaitu planet yang berpotensi didiami dengan lautan air di bawah atmosfera hidrogen yang tebal. Hipotesis Hycean ini mula diterima sejak tahun 2021 selepas pengesanan awal metana dan karbon dioksida oleh JWST yang memperkukuhkan idea bahawa planet ini mungkin mempunyai suhu permukaan yang stabil serta kimia atmosfera yang kondusif untuk kehidupan. Pengesanan awal terhadap potensi cap jari hidupan di K2-18b dilakukan sekitar tahun 2023 apabila instrumen JWST mendedahkan kehadiran gas metana dan karbon dioksida masing-masing sekitar 1% serta isyarat lemah DMS dalam atmosfera planet tersebut. Namun begitu, ketika itu isyarat DMS diragui kerana gangguan hingar pada data dan resolusi yang terhad. Pada April 2025, instrumen MIRI JWST digunakan untuk menjalankan pemerhatian dalam julat gelombang inframerah pertengahan antara 6 hingga 12 mikron dan hasilnya amat mengejutkan. Molekul DMS dikesan pada kepekatan yang dianggarkan melebihi 10 ppm, iaitu ribuan kali ganda lebih tinggi daripada kepekatan yang terdapat di bumi. Malah isyarat lemah DMDS juga dikesan bersama DMS dan kedua-dua molekul ini adalah sebatian sulfur yang di bumi tidak diketahui dihasilkan melalui laluan abiotik dalam kuantiti sebanyak itu. Pengesahan ini dilakukan melalui teknik spektroskopi transmisi, iaitu dengan menganalisis cahaya bintang yang menembusi atmosfera planet semasa transit. Setiap molekul menyerap panjang gelombang tertentu dan menghasilkan cap jari kimia yang unik dalam spektrum dan dua kaedah iaitu pemodelan atmosfera serta perbandingan dengan spektrum pengkalan data digunakan untuk memuktamadkan analisis ini.
Walaupun penemuan ini membuka dimensi baharu dalam astrobiologi, ia tidak terlepas daripada kritikan. Salah satu isu utama ialah tahap keyakinan statistik. Penemuan ini hanya berada pada tahap 3 sigma, iaitu keyakinan sekitar 99.7% yang masih jauh daripada tahap 5 sigma yang diperlukan untuk membuat tuntutan saintifik muktamad. Saintis menegaskan keperluan untuk mendapatkan lebih banyak data bagi menolak kemungkinan ralat instrumental atau variasi semula jadi. Selain itu, beberapa saintis mencadangkan kemungkinan laluan abiotik bagi pembentukan DMS dan DMDS seperti tindak balas fotokimia antara metana dan sulfur dalam persekitaran tekanan tinggi atau aktiviti geoterma dan gunung berapi yang belum difahami sepenuhnya. Walau bagaimanapun, simulasi komputer menunjukkan bahawa keadaan atmosfera yang diperlukan untuk menghasilkan molekul-molekul ini secara abiotik tidak sejajar dengan data yang diperoleh daripada JWST. Untuk memperkukuh lagi penilaian terhadap penemuan ini, para saintis membandingkan dengan kes pengesanan fosfin di awan Zuhrah yang berlaku pada tahun 2024. Fosfin seperti DMS juga merupakan molekul yang dihasilkan oleh mikrob anaerobik di bumi dan turut mencetuskan perdebatan dalam komuniti saintifik. Namun, keadaan persekitaran Zuhrah yang kaya dengan asid sulfurik menjadikan kelangsungan hidup organisma sangat tidak mungkin dan sehingga kini tiada laluan abiotik yang benar-benar meyakinkan dapat menerangkan kehadiran fosfin tersebut. Berbeza dengan Zuhrah, K218b mempunyai suhu serta komposisi atmosfera yang lebih stabil dan sesuai untuk menyokong kehidupan mikrobial. Implikasi penemuan ini terhadap bidang astrobiologi sangat besar. Planet Hyacin seperti K218b kini menjadi sasaran utama untuk kajian lanjutan kerana atmosfera mereka yang tebal membolehkan penemuan molekul cap jari hidupan dilakukan dengan lebih mudah berbanding planet batuan seperti bumi. Dr. Madhusudan menyatakan bahawa planet Hyacin mungkin menjadi fokus utama misi-misi JWST yang akan datang. Untuk mencapai tahap keyakinan 5 sigma, saintis memerlukan sekitar 16 hingga 24 jam pemerhatian tambahan menggunakan JWST. Tambahan pula teleskop generasi baru seperti Extremely Large Telescope yang dijangka beroperasi pada tahun 2030. Dijangka dapat memberikan resolusi lebih tinggi untuk mengkaji exoplanet secara lebih terperinci. Antara molekul lain yang akan disasarkan dalam pencarian akan datang termasuk oksigen, ozon dan klorofil yang juga dikenali sebagai penanda biologi sekunder. Dari sudut etika dan protokol pengumuman, Persatuan Astronomi Antarabangsa IAU telah menetapkan garis panduan ketat bagi sebarang pengesahan kehidupan luar bumi. Antaranya termasuk keperluan untuk pengesahan bebas oleh sekurang-kurangnya 2 pasukan penyelidik, semua penjelasan abiotik yang mungkin, serta komunikasi awam yang telus dan berhati-hati bagi mengelakkan panik atau salah tafsir di kalangan masyarakat umum. Penemuan molekul DMS dan DMDS di K218b merupakan satu lonjakan besar dalam usaha manusia mencari kehidupan di luar sistem suria. Namun, ia bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, hanya permulaan kepada perjalanan panjang yang memerlukan pemerhatian lanjutan. Permodelan atmosferik yang lebih mendalam serta perbandingan dengan planet-planet Hyacin lain yang berpotensi. Seperti kata Profesor Madhusudan, kita perlu berhati-hati tetapi tidak takut untuk mengikuti bukti. Jika kehidupan benar-benar wujud di K218b, ia akan menjadi penemuan paling penting dalam sejarah sains, mengubah pandangan kita terhadap tempat manusia di alam semesta. Apa pendapat anda? Adakah wujud hidupan laut di planet ini? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.